Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengumumkan bahawa NG-MERS 999 adalah versi dinaik taraf daripada sistem MERS 999 yang sudah beroperasi sejak 2007. Ia bukan projek baharu tetapi pembaharuan menyeluruh ke atas sistem kecemasan negara. Menurut beliau, peningkatan ini penting kerana peralatan dan perisian lama telah tamat tempoh. Melalui kemas kini ini, sistem kini meliputi lebih 800 lokasi berbanding sekitar 400 sebelum ini, menjadikan perkhidmatan kecemasan lebih meluas dan responsif. NG-MERS 999 juga menyokong aplikasi mudah alih SafeMe 999 sebagai saluran tambahan untuk pengguna, terutama bagi individu yang memerlukan akses melalui teks, video atau pelbagai media. Langkah ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh keselamatan dan kebolehcapaian perkhidmatan kecemasan kepada semua rakyat Malaysia.